Sampah tidak hilang begitu sahaja, ia berakhir di Pulau Burung. Bayangkan sebanyak 2,100 tan sampah dihantar ke satu lokasi setiap hari. Itulah realiti yang berlaku di tapak pelupusan sampah Pulau Burung, destinasi akhir bagi hampir semua sisa pepejal. Jelas menunjukkan bahawa pengurusan sampah bukanlah suatu proses yang mudah atau murah. Kira-kira 25 juta ringgit Malaysia setahun dibelanjakan untuk pengurusan tapak pelupusan ini. Loji rawatan air larut resap Leachate Treatment Plant yang berfungsi merawat air larut resap terhasil daripada timbunan sisa di tapak pelupusan. Ini perlu melalui beberapa peringkat rawatan berteknologi tinggi sebelum memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Loji yang mempunyai kapasiti rawatan sehingga 2,000 meter padu sehari ini menjadi bukti bahawa setiap sampah yang dibuang sebenarnya memerlukan kos, teknologi, tenaga kerja dan kepakaran yang tinggi untuk diuruskan dengan selamat. Kurangkan sisa, asingkan sisa di punca dan jadikan kelestarian sebagai budaya hidup demi seberang perai dan Pulau Pinang yang lebih hijau, bersih dan mampan.